Pada suatu malam yang sunyi, seorang remaja memberanikan diri menyelinap masuk ke rumah yang telah lama ditinggalkan, rumah ayahnya. Walaupun dilarang keras oleh ibunya, hati kecilnya tetap memberontak mencari jawapan kepada persoalan yang selama ini menghantui. Dia memanjat pagar berkarat itu dan masuk melalui pintu belakang. Dari rumah itu gelap pedali berhabuk. Tarif rambut masih tersusun rapi seolah-olah penghuninya baru sahaja keluar sebentar. Di atas meja, matanya terpaku pada sebuah gambar lama. Wajahnya semasa kecil, tetapi siapa lelaki yang berdiri di sebelahnya? Tiba-tiba, bunyi kerusi bergeser dari tingkat atas memecah kesunyian. Dengan langkah perlahan, dia menaiki tangga. Pintu bilik utama berkeriut dibuka. Siapa yang berani datang ke sini? Suara garau itu mengejutkannya. Saya, anak ayah. Saya cuma nak tahu kenapa ayah tinggalkan kami. Lelaki itu tersenyum sinis. Ibu kau tak pernah cerita siapa aku sebenarnya. Dan kalau kau tahu, kau takkan berani datang ke sini. Jika anda tertanya-tanya bagaimana kisah ini berakhir, jangan lupa subscribe untuk episod seterusnya. Tinggalkan komen dengan teori anda.